Pokok ini memang sensitif. Ianya perlukan air, baja dan cahaya yang cukup. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Inilah pokok sup. Pokok ini saya alihkan daripada ruangan terbuka ke bawah beranda rumah bagi mengelakkan hujan yang sangat lebat 2-3 hari ini yang boleh melemaskan pokok serta menyebabkan media tanam terkeluar daripada bekas tanam. Hari ini saya nak tambah sedikit media tanam bagi menutup akar yang kelihatan. Saya cuma gunakan kokopit sahaja kawan-kawan. Selain kokopit, boleh gunakan arang sekam, sekam padi mentah, koko fiber ataupun apa-apa saja bahan yang sesuai. Asalkan ianya poros, tidak menakung air, memang boleh digunakan. Pokok sup ini saya akan pindahkan semula ke kawasan terbuka sekiranya cuaca mengizinkan. Jika tidak, terpaksalah saya letak di beranda rumah ni dahulu, buat sementara waktu. Untuk pembajaan pertama pokok sup ni, saya menggunakan baja humus atau orang panggil juga baja kopi. Nilai NPK-nya adalah 888 dan sangat sesuai digunakan untuk anak-anak pokok yang baru seperti ini. Baja humus ini saya gunakan secara taburan begini sahaja kawan-kawan. Sekiranya nak buat secara banjuhan dan siram pun tiada masalah. Manakala untuk kawalan serangga perosak, saya masih menggunakan Organic Garden Neem Oil. Semburan ini saya dah lakukan beberapa minggu yang lepas dan ini adalah ulangan. Seminggu saya sembur 2 kali sahaja. Semburan dilakukan di bawah daun. Dan pada minggu depan saya akan kurangkan lagi kepada seminggu sekali sebagai pencegahan.